Maknanya kalau dia bergaduh, kalau dia okey, akal dia memang bagus orang puang ni. Tapi kalau dia bergaduh, akal dia tak boleh pakai. Betul tak? Dia mengumpat jiran. Dia mengumpat jiran. Suami dia tegur dia tak baik mengumpat jiran-jiran kita berdosa. Nah, kalau saya semua berdosa. Betul tak? Jangan, bukan masalah tu saya tak bagus. Kan kita tahu dah bergosip itu, mengumpat itu perbuatan yang berdosa. Susah perbuatan yang orang, bukan perbuatan orang yang baik-baik. Dah saya jahat, apa kahwin dengan saya? Dia cocok mo. Betul tak? Dia cocok. Dia kata awak ni tak dengar ke? Tengok saya pula awak lawang. Saya nasihat, awak pergi lawang. Tak, awak tak dengar ke orang ngajar kalau lawang suami ni jadi masuk neraka? Dah awak seorang masuk syurga. Ramai kau puang. Dia pergi lama. Dia pergi lama. Lebih pada orang politik dia. Betul tak? Dia kata malah nak cakap dengan mu. Suami timbang-timbang, kalau aku cakap lagi kan lagi banyak dosa dia. Betul tak? Baik aku lari dulu pergi minum air kedai. Oh, kejar pakai motor. Kau ni lari pula. Ya, sesal lu malam ni. Kita start juga wadah. Malah aku nak minum air. Lari. Tu kau puang. Betul tak? Gitu aja.